So hari ni kita ada berbuka puasa bersama keluarga besar, keluarga Mak Ngah, keluarga aku, keluarga Cik Nini. Kita ada buat makan-makan. Lepas tu kita buat macam potluck lah, datang macam sebut makanan macam tu. So sekarang ni bawa balik daripada beli barang and now kita nak masak lah sebab dah pukul 3, dah dekat pukul 4. So nak kena prep, nak kena sediakan bahan semua. So let's go. Okay, hari ni aku masak ayam butter meat untuk bawa pergi berbuka sebab Ifah request. So let's go. Abaikan jerawat dekat situ satu yang selalu besar sangat. Okay, tu dah siap nak pergi rumah Mak Ngah buka puasa. Jom. So kita nak bergerak pergi rumah Mak Ngah. Sekarang dah pukul 7.10. So kita nak pergi berbuka lah ramai-ramai. So kita punya butter meat pun dah siap. Ni nampak tak? Sarah. So let's go. Tak ada, macam biasa hidup kau lah. Aku tahu, aku baru buat ni kan nak. Habis kat sini lah. Tak payah. Itu ni tahu je. Kanan-kanan. Sekarang kat rumah Mak Ngah, nak berbuka Sekejap, puasa. Sekarang kita pergi sekarang kat rumah Mak Ngah, tengah nak buka puasa ramai-ramai. So let's go. So dah berbuka. Puasa tak? A few moments later. Happy birthday to you. Kita tak tahu, tengok. Happy birthday to you. Happy birthday to Aisyah di mana ni? Happy birthday to you. Sekali, tak ini pula, tak ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Aimin. Happy birthday to you. Okay semua. Weh, depan sangat. Boleh juling mana kanan kiri. Sekarang kita kuat. Ada kecil dia tak ada. Okay, sekarang kita buka di rumah Mak Ngah bersama Ni dan Mazina Clan. So tak ada apa-apa, dia tak cakap pemudahkan pun dah mudah ni. Dah habis lah. Benda dah habis makan. Okay, so insyaAllah semoga bulan Ramadan ni lebih menjadi barakah kepada keluarga kami. Mawadah. Bukan, itu kalau barakah. Barakah pada keluarga kami, dimudahkan segala urusan dan sentiasa bahagia. Gocah. Tapi dia lagi. Ai cakap Cakap orang hidung besar. tak, jap. Kau je yang Jadi dia orang eksperimen rambut panjang dia. kau jangan Tapi dia mana boleh. Lagi more. Oh bang. Kenapa? Dia orang memang tak boleh decide tapi decide boleh. Kena sikit. So, sekarang kita dah habis-habis sesi bergambar. Gambar. Satu. Benda buat macam main futsal. Bang. Bola. Buat main bola. Ada macam ni. Main ni menang. Pun kadang dia tahu nampak putih juga lah. Tak tahu nampak. Oh, record. Siapa Atif? Dalam dia. Pembaru lah. Di sana. Pembaru lah. Wish.
Astagfirullahaladzim. Abang Islam bawa dia tak stabil. Kalau nak menipu boleh lah Miss. Kenapa tak duduk terus? Orang tak nampak. Tinggalkan tempat saya tepi tu. Ni. Mana tepi mana? Sini. Ni, Sini. Fat tengah ni. Tak macam tu makan tu. Ada tempat ada nampak ada ngintai. Kau sini. Oh, boleh sini. Mana Ifan nak Nak masuk ada sini. Kau senang masuk sini. Sini. Okey dah. Alah. Okey. 10, 9, 8, 7, 6. Tengok yang depan. Kalau abang tengok okey dah. Tengok tengah sekali. Okey, Aimin tutup mata. Okey, jap. Allah Esok, peace esok. Satu. Habis. Esok nampak. Satu. Tengah. Okey. 1, 2. Okey, 10. 9. 8. Jap. Jangan gerak lagi. Okey. Okey dah. Okey. Susah kita nak panggil tak? Kita panggil nak ke tak? Nak tak? Nak pada awal balik awal. Sekarang weh. Kafe. Sekarang jom lah. Sekali sebab nak balik awal. Dekat sana. Sebelum stadium. Dekat je. Jauh. Sebelum di stadium. Majulah. Mazlina tak lagi? Mazlina jom ah. Jom lah. Balik dulu boleh. Macam yang pujuk tengok wayang. Diana. Aku tengah mengeran. Sini. Ada cahaya. Diana. Ni lepas berbuka kita pergi Moreh dekat Ramona Cafe dekat Semenyih. Last. Let's go. Kat hidung. A few moments later. Kau nak makan apa? Satu ke? Tak. Makan apa weh? Okey, batik indulgence. Tengok indulgence. Tengok showers. Yang tak. Nak tidur. Waktu je. Belakang sikit lah. Dah habis. Nama siapa? Dia tanya Aimin nama siapa? A few moments later. Sambung kat dalam. Sambung kat sini pula. 11 semalam. Kita apa kata wite. Wite ya cikgu. Wite tu kok. Lepas tarawih kan? Ni sambung lah. Ni tak tarawih. Tadarus ah. End of flashback. Takkan ada yang